Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Matematik tingkatan 4, bab 5 rangkaian dalam teori graf. Standard pembelajaran untuk kelas hari ini ialah 5.1.1, mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Yang kedua, 5.1.2, membanding beza graf terarah dan graf tak terarah, graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Okey, definisi rangkaian. Rangkaian merupakan sebahagian daripada graf yang keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Struktur data rangkaian mempunyai hubungan banyak kepada banyak. Rujuk buku teks muka surat 130 sebagai contoh rangkaian pengangkutan darat. Bucu untuk rangkaian pengangkutan darat, kawasan, pekan, bandar atau sesuatu bangunan yang dikaitkan. Tepi, jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Definisi yang kedua ialah graf. Graf ditafsirkan sebagai satu siri bintik yang berkait atau tidak sama satu sama lain melalui garis. Bintik dikenali sebagai bucu dan garis yang mengaitkan bucu dikenali sebagai ialah tepi. Okey, bintik yang pertama 1, 2, 3. Tepi ini menghubungkan dua bintik. Okey, tata tanda dalam teori graf. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu G sama dengan VE. V merujuk bucu, E merujuk tepi. Darjah adalah 2 kali bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah adalah satu graf ialah 2 kali bilangan tepi. Okey, graf mudah. Definisi graf mudah adalah graf yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi. Contoh graf mudah, rujuk buku teks muka surat 131 contoh 1. Berdasarkan graf mudah di atas, tentukan A, bucu dan bilangan bucu, E, B, tepi dan bilangan tepi, C, bilangan darjah. Dalam soalan contoh 1 ni melibatkan 6 bucu. Bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5, bucu 6. Okey, bilangan bucu sama dengan 6. Okey, bilangan tepi. Bilangan tepi kita guna tata tanda set. Jadi kaitan yang pertama bucu 1 kepada bucu 2, bucu 1 kepada bucu 5, bucu 3, 2 kepada 3, 2 kepada 4, 3 kepada 4, 4 kepada 5, 5 kepada 6. Okey, bilangan tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Bilangan tepi sama dengan 7. Bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi. Jadi 2 darab dengan 7 sama dengan 14. Selain daripada itu kita boleh guna D1. D1 sekarang ni darjah untuk bucu pertama 1, 2. Darjah untuk bucu kedua 1, 2, 3. Darjah untuk bucu ketiga sebagai contoh 1, 2. Okey. Darjah untuk bucu keempat 1, 2, 3. Darjah untuk bucu kelima 1, 2, 3. Dan darjah untuk bucu keenam 6 kepada 5, 1 bucu saja. Jumlah darjah sama dengan 14. Okey, sebagai latihan pengukuhan, rujuk buku teks muka surat 134 diberi satu rajah mudah. Okey, rajah mudah sekarang ni yang pertama dalam soalan tu sama seperti contoh kita nak ambil bucu dan bilangan bucu. Yang kedua kita nak tengok tepi dan bilangan tepi. Dan yang ketiga bilangan darjah. Okey, bilangan bucu terlebih dahulu. Set bintik. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Jumlah bilangan bucu sama dengan 5. E atau tepi. Sekarang ni tepi yang pertama kita boleh guna dua cara. Sama ada E1, E2, E3, E4, E5, E6 dan E7. Atau 1, 2, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4 dan 4, 5. Jadi bilangan tepi sama dengan 7. Bilangan darjah, formula dia adalah 2 darab bilangan tepi. Jadi 2 darab 7 sama dengan 14. Okey, graf yang kedua, graf berbilang tepi dan gelung. Standard pembelajaran, masih lagi standard pembelajaran 5.1.1.
Okey, graf berbilang tepi dan gelung. Berbilang tepi maksudnya melibatkan dua bucu. Okey, bucu P dengan bucu T ni berbilang tepi. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Gelung. Gelung melibatkan satu bucu. Dalam contoh yang diberi ni, dalam buku teks muka surat 132, R adalah gelung. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik pada satu bucu asal. Bilangan darjah setiap gelung ialah 2 kali. Maksudnya satu masuk dan satu keluar. Contoh soalan graf berbilang tepi dan gelung. Lebih kurang contoh satu, tapi yang beza di sini, rajah di sebelah menunjukkan satu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Soalan yang sama dengan contoh satu, nyatakan bilangan bucu, nyatakan bucu dan bilangan bucu. Yang kedua, nyatakan tepi dan bilangan tepi. Yang ketiga, nyatakan bilangan darjah. Okey, bucu dalam soalan ni ada 6 bucu. P, Q, R, S, T, U. Jadi bilangan bucu sama dengan 6. Bilangan tepi. Bilangan tepi yang mengaitkan bucu P, Q, P, U, P, U. P, U ni adalah berbilang tepi. Q, R, Q, R, Q, U, R, S, R, T, R, T, S, S. S, S adalah gelung. S, T, T, U. Untuk sekali laluan sahaja. Bilangan darjah sekarang ni kita tengok. Bilangan tepi ada 10. Jadi bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi. Untuk contoh 3, bucu P. Bucu P sekarang ni ada 3. 1, 2, 3. Bucu Q. 1, 2, 3. Bucu R. Bucu R. 1, 2, 3. Bucu S. Bucu S melibatkan gelung. Gelung dikira 2. 1, 2, 3, 4. Bucu T. Bucu T 1, 2, 3. Bucu U. Bucu U ada 4. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey, praktis kendiri 5.1A soalan 2. Diberi satu graf berbilang tepi dan graf yang mempunyai gelung. Okey, di sini kita contoh soalan, dia nak bucu, bilangan bucu, tepi bilangan tepi, darjah. Okey, untuk soalan ni bilangan bucu kita ada 5. A, B, C, D, E. Okey, jadi di sini bilangan tepi yang mengaitkan hak ni adalah berbilang tepi. A, B, B, A berbilang tepi, E, D dengan D, E adalah berbilang tepi, C adalah gelung. Cara pengiraan dia sama macam dengan graf yang pertama tadi. Okey, di sini jumlah bilangan tepi dia adalah 10. Bilangan darjah dia 2 kali bilangan tepi, 2 darab dengan 10. Okey, selain daripada itu contoh melukis graf mudah. Okey, contoh 4 dalam buku teks muka surat 133. Okey, lukis satu graf mudah untuk maklumat yang diberikan. Maklumat yang akan diberikan dalam soalan selalunya bucu dengan berbilang tepi dan terpulang kepada murid-murid untuk menyelesaikannya cara kreativiti sendiri. Okey, W 1, 2, 3, 4. Sebelum kita nak letak bucu, kita tengok ada kaitan dengan tepi. Jadi bucu yang pertama, bucu 1 dia ada kaitan dengan 1, 2 dan 1, 4. 1, 2 dan 1, 4. Maksudnya kita kena rancang untuk letak dekat mana bucu pertama, bucu kedua dan bucu keempat. Dan bucu 1 tepi dia 5. Okey, di sini bucu ke bucu 5. Okey, bucu 2 ke bucu 3, bucu 2 ke bucu 4, bucu 3 ke bucu 4. Okey, yang ni yang menggunakan abjad. Yang pertama tadi menggunakan number, B menggunakan abjad. Jadi P, Q, R, S, T, U. Kita rancang dulu untuk letak di mana ada kaitan dengan bucu-bucu yang melibatkan tepi. Okey, P, Q. P, Q, R, S, T, U. P, U. Okey, P, U. P, T. Q, T. Okey, Q, S. R, S dan R, U.
Okey, praktiskan diri. Latihan pengukuhan untuk murid-murid cuba adalah praktiskan diri 5.1A nombor 3. Yang ni dalam buku teks muka surat 134. Jadi di sini bucu yang pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat, bucu kelima dan bucu keenam. Bucu pertama kepada bucu keenam. Bucu pertama, bucu keenam. Bucu dua kepada bucu enam. Bucu tiga kepada bucu enam. Bucu tiga kepada bucu empat. Bucu tiga kepada bucu lima. Empat kepada lima. Lima kepada enam. Okey. Contoh seterusnya, lukis gerah berbilang tepi dan gelung. Contoh 5 dalam buku teks muka surat 133. Okey, dalam buku teks muka surat 133 ada dua contoh 5A dan 5B. Cara persembahan dia sama dengan latihan yang atau penerangan yang teacher bagi sebelum ni. Okey, yang pertama PQRST. PQRS. Okey, maafkan teacher, bucu ada 4 saja. PQRS. Okey, di sini ada PP. PP ni merujuk gelung. Bila abjad yang sama dia merujuk gelung. Bila abjad yang berbeza dan berulang adalah berbilang tepi. Dalam soalan ni tepi yang pertama atau ni PP. Dekat P kita letak satu gelung. PQ. Okey, sambungan PQ tak ada kaitan dengan yang lain. Okey, PS. Okey, tak ada kaitan. Okey, QS, QS. Ada dua kali QS. Maksudnya yang ni adalah sama ada kita boleh buat satu garis lurus atau dua-dua lengkung. Okey, nah yang ni merujuk berbilang tepi. Okey. SR. SR dan RR. RR adalah gelung. Okey, untuk contoh B pula, bucu kita ada 7 bucu. Nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kaitan bucu pertama, bucu kedua, bucu untuk mengaitkan tepi. Yang pertama 16, 16. Bila 16 dan 16 ada dua kali, yang ni merujuk berbilang tepi. Jadi 16, 16. Okey, 27. 27 pun dua kali. 27, 27. 57 pun dua kali. Jadi 7 teacher letak di tengah sebab dia ada kaitan dengan tepi yang lain. Okey, nah sekarang ni dah kita sampai 57, 57. Yang seterusnya 34. 34, 34. Okey, 17. 17, 67, 37 dan 47. Okey, praktis pengukuhan, praktiskan diri 5.1A soalan 4. Sebelum kita nak lukis, arahan dia lukis satu gerah berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut. Dalam arahan soalan dia minta lukis satu gerah berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Okey, sebelum murid-murid nak menyelesaikan soalan ni, kita tengok dulu ada 4 bucu yang diberi dalam soalan atau 4 bintik PQRS. Tapi sebelum kita nak letak PQRS, kita kena pastikan sama ada dia gelung atau berbilang tepi atau dia satu garis lurus yang menyambungkan bucu sahaja. Okey, yang pertama PS. PS ada dua. Maksudnya PS adalah berbilang tepi. QR pun ada dua, maksudnya berbilang tepi. Kita plot dulu, kita letak PQRS. Jadi kita buat yang pertama PS tadi. Maksudnya dia adalah dua kali di sini merujuk berbilang tepi. QR pun berbilang tepi. Untuk PP. Bila PP abjad yang sama dia adalah gelung. SS pun ada gelung. SS, QQ pun ada gelung. RR pun ada gelung. Lepas tu penyambung PQ. PQ, garisan PQ. Dan garisan yang akhir, garisan RS. Okey, contoh mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf yang terakhir untuk standard pelajaran 5.1.1 buku teks. Di sini contoh 6 kita nak tentukan graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Satu tips yang teacher boleh bagi di sini, bila hasil tambah dalam soalan yang diberi, bila hasil tambah mendapat nombor ganjil, macam contoh A sekarang. Contoh A, 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3, kita dapat jawapan 11. Bila kita dapat jawapan 11, graf tu tidak boleh dilukis. Sebab graf kita tak boleh lukis separuh, kita kena lukis penuh.
Okey, untuk yang kedua, bila kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 12. Bila kita dapat jawapan genap, graf boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah genap. Bila jawapan darjah awak dapat jawapan genap, baru graf tu kita boleh lukis. Okey. Perbezaan graf terarah dan graf tak terarah. Definisi graf terarah dan graf tak terarah. Graf terarah adalah graf yang keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan atau arah anak panah. Graf terarah biasanya mewakili aliran satu proses, peta jalan raya, peta penerbangan, data elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Graf tak terarah adalah graf mudah atau graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah anak panah yang mengaitkan dua bucu. Okey, contoh graf mudah dan graf terarah. Yang ni boleh rujuk buku teks muka surat 135. Rajah 1 menunjukkan satu graf mudah dan terarah. Bila dia mention graf mudah dan terarah, perkara pertama yang murid-murid kena tahu, graf tu mesti ada arah panah. Mengikut arah anak panah yang ditandakan, didapati bahawa, okey, yang pertama kita tengok tepi AB. Tepi AB, bucu A adalah bucu awal, bucu B adalah bucu akhir. Sebab kita tengok anak panah tu daripada A kepada B. Lepas tu yang kedua, tepi BC. Tepi BC, sekarang ni kita tengok bucu C ke bucu B. Maksudnya bucu C adalah bucu awal, bucu B adalah bucu akhir. Semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. Kesimpulan dia, semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. Okey, contoh yang kedua, graf terarah yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Rajah 2 menunjukkan graf terarah yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Mengikut anak panah yang ditandakan didapati bahawa, okey, kita tengok yang pertama E4. E4 maksud dia sekarang ni E4. PR kan. Jadi PR ni P adalah bucu awal, R adalah bucu akhir. Okey, E5. E5 di sini kita tengok masih lagi E5 maksudnya daripada R pada P. Jadi R adalah bucu awal, P adalah bucu akhir. Okey, yang ketiga E2. E2 Q. QQ. Maksudnya di sini ialah bucu awal dan bucu akhir kerana ia merupakan sebuah gelung. Bila gelung dia bucu awal dan bucu akhir. Dia ada masuk dan dia ada keluar. Okey, beza antara graf terarah dan graf tak terarah yang teacher terang sebelum ni. Jadi di sini kita tengok graf terarah bila darjah dia akan sama ada graf terarah mudah atau sekarang ni graf tak terarah dengan graf terarah. Bila graf mudah dan berbilang tepi, jumlah darjah dia adalah sama. Cuma yang beza dia sekarang ni ada macam graf terarah ni, dia ada in dan dia ada out. Okey, nah di situ sama dengan graf berbilang tepi. Yang ni boleh rujuk buku teks muka surat 136. Perbezaan graf berpemerat dan tak berpemerat. Okey, di sini perbezaan dia tepi tu diberi nilai atau pemberat. Untuk graf berpemerat, maksudnya nilai dalam kilometer ke, ikut bergantung pada soalan. Graf tak berpemerat tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Dari segi persamaan dia, graf terarah dan graf tak terarah tu samalah untuk graf pemberat dan tak berpemberat. Okey, contoh graf berpemberat. Tepi mewakili jarak di antara dua bandar, masa yang diambil untuk satu gerakan, nilai arus 1 liter elektrik, kos dan sebagainya. Tepi mengaitkan maklumat hierarki jawatan dalam carta organisasi, peta alert, peta pokok, peta buih. Okey, contoh 7A buku teks muka surat 137. 7A dan 7B. 7A tu dia minta lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, dia bagi bucu di sini ada 6. Jadi untuk tepi, bila dia sebut graf terarah dalam fikiran kamu mesti ada arah anak panah. Okey, tepi yang pertama PQ. Sebelum kita nak buat, kita kena rancang dulu pasangan bucu arah ke mana. Okey, yang pertama P kepada Q.
Yang kedua, P kepada R. Yang ketiga, R kepada Q. Yang keempat, S kepada R. Yang kelima, S kepada Q. Yang keenam, S kepada T. Okey, tengok penyelesaian di sini sekarang ni. Okey, tadi teacher dah bagi tahu. Yang pertama, PQ. Maksudnya P kepada ke Q, dua tepi dari bucu P. Ni P kepada R. Kesimpulan yang kita dapatlah di sini. Untuk RQ, satu tepi dari bucu R. Sebab kita nak buat anak panah. Okey, SR, S kepada R. Okey, S kepada Q. Tiga tepi dan bucu S kepada T. Okey, sekarang ni untuk perancangan kita PQ. Yang pertama PQ. Okey, PQ, PR. Okey, selepas itu RQ. Maksudnya R daripada R kepada Q. Maksudnya anak panah R kepada Q dia masuk kepada Q. Okey, yang keempat SR. SR, S kepada R, S kepada T. Yang tak ada kaitan hanya tepi, hanya bucu U sahaja. So, minta maaf bucu U tu tak ada kaitan dengan tepi yang lain. Okey, contoh 7B. Yang ni dalam soalan ni mempunyai satu gelung pada bucu Q. Dah mention dalam soalan bucu Q. Maksudnya bila kita nak rancang, bucu tu ada gelung dan RS adalah berbilang tepi. Okey, yang pertama untuk P in. P in dia bagi tahu satu. Sebelum tu kita plot dulu bucu-bucu PQ SR atau RS. Sebab sekarang ni teacher letak R di sini, S di sini. Okey, yang pertama dia dah mention RS berbilang tepi, gelung pada bucu Q. Jadi kita boleh selesaikanlah dua benda. Gelung pada bucu Q, RS pada bucu pada berbilang tepi untuk RS. Jadi yang sekarang kita nak tengok bila P masuk. P masuk satu, P keluar satu. Okey di sini teacher nak terang pada student. Okey, tengok PQ. P kepada Q. Okey P kepada Q. Yang kedua out out. Jadi di sini yang ni P out, yang ni P in. Maksudnya S masuk pada P di situ. Okey, yang kedua tadi dah gelung tu. Okey, Q. Q sekarang ni tengok Q yang pertama in tu kan gelung ada dua, satu masuk, satu keluar kan. Jadi di sini satu, di sini satu, dua. Okey, satu lagi. Okey, out tu ada dua. Okey, untuk R. R in tak ada. Okey sifar ni di sini sifar. Maksudnya sifar ni R tak ada, dua-dua keluar. R, okey, R1, R2, R3. Jadi out tu ada 3. S ada 3 in. Okey. Kita tengok arah anak panah. 1, 2, 3. Dan S keluar, maksudnya S ke P tadi. Okey, lengkaplah jadual tu. Atau plot yang dia minta dalam soalan sekarang ni, satu gelung dan RS adalah berbilang tepi. Jadi maksudnya bila kamu buat macam mana pun, maksudnya Q tu mesti ada gelung, SR ni mesti ada berbilang tepi. Dan tengok in dan out. Okey, untuk latihan pengukuhan yang seterusnya membanding beza graf terarah dan graf tak terarah, teacher ambil soalan buku teks muka surat 137. Okey, sekarang ni kita tengok 3A. 3A sekarang dia minta lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, V sekarang ni dia bagi ada 7 bucu. Okey, 7 bucu kita tengok tepi yang kaitan tu macam mana. Okey, PQ graf terarah. Kalau dalam soalan mention graf terarah ya, dalam kepala otak kamu kena fikir, kena ingat mesti ada arah anak panah di situ. Okey, PQ. Okey PQ, QR, QS, SP, SR, ST dengan UT. Okey di sini PQ, arah anak panah P kepada Q. Lepas tu Q kepada R. Okey, Q kepada R, Q kepada S. Okey. S kepada P. Okey, S kepada P. Arah anak panah tu. Okey, SR. SR. S kepada R. Okey, ST. ST. UT. Okey, UT. Okey, V. Tak ada kaitan dengan bucu-bucu yang lain. Okey, B pula mempunyai satu gelung pada bucu Q dan mempunyai satu gelung pada bucu Q dan satu gelung pada bucu S. Maksudnya dalam soalan ni dia minta kita lukis graf berbilang tepi dan gelung.
Okey, dia mention dah dimention dalam soalan QS adalah berbilang tepi. Jadi bila dia bagi macam ni, kita kena rancang dululah PQRS. Okey, sebab di sini dia bagi tahu untuk in sifar P untuk in sifar, P untuk out 2. Okey, bila P ni untuk in tak ada. Maksudnya P teacher letak di atas. Jadi untuk in masuk kepada Q, masuk kepada S. Okey, selesai. Untuk keluar tak ada. Okey, untuk D, darjah untuk Q yang in. Okey, untuk Q yang masuk pada Q. Kita tengok bila masuk pada Q, 1, 2, 3, 4. Gelung ni ada masuk dan keluar. Bila gelung ada masuk dan keluar, satu masuk, satu keluar, jadi 4. Di sini, untuk Q yang keluar ada 2. 1, 2. Gelung kita kira 1, yang Q ke S kita kira 1. Okey, untuk yang seterusnya, R. R untuk in. Darjah untuk masuk R. Tak ada. Okey, sifar. Di sini sifar. Jadi di sini, untuk out, R ada 2. Maksudnya daripada R kepada S, R kepada Q. Okey, untuk S. S sekarang ni in 4. Kita tengok bucu S untuk in 1, 2, 3 dan untuk gelung kita kira 1. So di sini 4, untuk out S ada 2. Okey, 1, 2. Okey, contoh 8, soalan penyelesaian masalah. Kita rujuk contoh 8 teks. Membanding beza graf terarah dan graf tak terarah. Rajah di sebelah menunjukkan pilihan laluan Suhala Azrul. Okey, di sini dia bagi bucu V1 untuk mula, V5 untuk tamat. Sekarang ni jarak laluan Suhala yang terpendek dari V1 kepada V5. Okey, bila soalan dia mention jarak laluan Suhala. Maksudnya laluan Suhala tu kita tak berulang lah. Sekali saja kita lalu. Okey, jarak terpendek maksudnya V1 ke V2 600, 600 ke V5 tamat terus. Jadi di sini dapat 1100 meter. Kalau kita convert kepada kilometer dapat 1.1 kilometer. Okey, yang kedua, jarak laluan Suhala yang terpanjang dari V1 ke V5. Sekarang ni V1 kepada V5 sebelum kita nak jawab sebab dia dah mention laluan Suhala yang terpanjang. Okey, di sini V1. V1 kita pergi ke V2. Kita tak pergi ke V3 sebab V3 500 sebab kita nak cari jarak terpanjang. V1 kita kena plan lah. V1 kepada V2. Okey, V2 kepada V3. Okey, kita tak pilih V4 sebab V4 800. V3 kita 900. Jadi di sini terus kepada V3, V4 baru sampai ke V5 penamat laluan kita yang tamat. Jadi bila kita jumlahkan 600 tambah 900 tambah 500 tambah 500 dapat 2500 meter. Kalau soalan minta dalam kilometer, jawapan kita 2.5 kilometer. Okey, yang ketiga, bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian Suhala adalah di antara 1.4 km hingga 2.1 km. Dalam soalan peperiksaan, dia boleh tanya beza jarak. Tapi dalam ni dia minta bucu yang perlu dilalui. Jadi, student kena faham. Kamu kena faham bila dia minta bucu ni maksudnya kita kena mention kalau dalam soalan tu dia bagi nama tempat kita kena tulis tempat mana ke tempat mana dan last destinasi kita. Okey, untuk soalan ni dia bagi V1 sampai V5. Jadi teacher buat yang pertama untuk dia minta di sini 1.4 km. Dia habaq hingga 1.4 antara 1.4 km hingga 2.1 km. Laluan teacher yang pertama, V1. V1 600. Okey, V1 kita mula di sini. Teacher P kepada V3 500. Lepas tu teacher P kepada V4 500. Kepada V5 500. 500 tambah 500 tambah 500 dapat 1500. Sebab dia kata antara 1.4. Jadi teacher ambil V1, V3, V4, V5. Yang pertama. Untuk yang kedua sebab dia kata hingga 2.1 km. Yang ni kita kena betul-betul pandai rancang lah. Okey, V1 kita 600 meter. V2 kita. Okey, V1 ke V2 kita 600 meter. Okey, teacher Nazrah ambil di sini 900 sebab 600 tambah dengan 900 sekarang ni di situ V2
Okey, 900 atau 800. Sebab kalau ambil 900, kita akan dapat lebih daripada 2,100. Jadi di sini teacher ambil V1, okey, V2, 600, V4, 800, 1,400, tambah dengan 500 dapat 1,900. Maksudnya dia duduk di antara 1.4 km hingga 2.1 km. Kalau soalan tu minta perbezaan, maksudnya kita kena jumlah jarak yang pertama dan yang kedua. Kita kena ambil jumlah yang besar, tolak jumlah yang kecil. Okey, praktiskan diri 5.1b. Berdasarkan maklumat dalam jadual, 1 dan 2 lengkapkan graf. Yang ni buku teks awak muka surat 137. Jadi dia bagi graf yang tidak lengkap. Dia bagi sekarang ni Kuala Pilah, Jurasih dengan Bahau. Tapi arahan soalan dia nak lengkapkan graf berpemberat dan tak terarah. Okey, berpemberat. Berpemberat ni maksudnya nilai perlu ditulis di setiap tepi antara tempat-tempat yang diberikan dalam soalan. Okey, yang pertama Kuala Pilah, Jurasih 9.3 km. Okey, lepas tu Jurasih Bahau. Okey, Jurasih Bahau. Di sini ada dah di graf tak lengkap. Jadi Jurasih Bahau kita masuk di situ 11.6. Jurasih Bahau. Okey, lepas tu teacher sambung Jurasih Batu Kikir. Jurasih Batu Kikir atau Batu Kikir Jurasih 6.6 km. Batu Kikir Bahau. Yang ni kita rancanglah. Batu Kikir Bahau. Nilai dia kita masuk 11.4. Lepas tu Bahau Rompin. Okey, Bahau Rompin pemberat dia 20.7. Okey, last sekali Kuala Pilah Rompin 40 km. Okey, rujuk pada soalan. Okey, soalan yang pertama kita dah lengkapkan graf. Soalan yang kedua. Okey, soalan 4B. Dia minta di sini Encik Beni dan Encik Muregis memandu kereta masing-masing dari Kuala Pilah ke Rompin dengan keadaan Encik Beni memandu jarak terpendek. Okey, Encik Beni memandu jarak terpendek. Terus saya ambil Kuala Pilah terus ke Rompin. Jadi 40 km untuk Encik Beni. Okey, untuk Encik Muregis memandu daripada Jurasih dan Bahau. Jadi dia dah mention tempat yang Encik Muregis mula daripada Kuala Pilah, dia perlu melalui Jurasih dan Bahau. Kita dapatkan dulu maklumat yang untuk Encik Muregis. Okey, Encik Muregis 9.3, dia pergi ke Jurasih. Okey, 9.3, lepas tu dia masuk sini 11.6 dan Bahau ke Rompin 20.7. Okey, di sini 9.3 tambah 11.6 tambah 20.7 dapat 41.6 km. Okey, soalan di sini hitung beza jarak. Bila hitung beza jarak, bila dia mention beza jarak, maksudnya kita ambil nilai yang terbesar tolak nilai terkecil. Walaupun Encik Beni kita dapat 40 km, 41, okey, kita dapat Encik Beni 40 km. Encik Muregis kita dapat 41.6. Jadi maksudnya bila soalan minta beza jarak, kamu mesti buat 41.6 tolak 40. Jadi beza jarak 1.6 km. Dari segi pemarkahan, di sini dapat 1 markah. Yang akhir tu dapat 1 markah. Okay, sekian. Terima kasih.